Tips menyimpan duit yang paling berkesan. Selalunya kalau kita simpan duit ni, kita asyik tengok nombor duit simpanan kita yang semakin banyak, semakin bertambah, dan kita mudah terguna duit-duit kita itu untuk belanja pada perkara yang bukan keperluan pun. Kita hanya belanja kepada perkara-perkara yang kita inginkan dan kehendak ataupun semata-mata untuk bergaya dan sebagainya. Padahal itu hanya sementara dan membuatkan kita semakin bertambah miskin dengan simpanan habis untuk perkara yang tidak perlu. Jadi sebaiknya kita tukarlah simpanan kita itu ke dalam bentuk emas, kerana emas ni membuatkan nombor-nombor duit tadi itu dah tak ada. Jadi apabila kita simpan emas, kita hanya simpan kepingan-kepingan emas yang membuatkan kita tak tahu pun berapa simpanan kita. Yang kita hanya tahu berapa keping yang kita ada, 1 gram, 2 gram dan sebagainya. Jadi bila nombor itu, duit itu dah hilang, ia bagus supaya kita terus menyimpan, menambahkan simpanan kita, dan tengok akhir tahun simpanan kita semakin bertambah. Jadi bila simpanan kita bertambah kaya kita, dan yang paling penting adalah cukup dana kecemasan kita. Dan bila kita berjaya menyimpan, kita boleh cepat capai 1 juta per tahun. Walaupun kita kata emas tu boleh jual dan kita boleh dapat duit semula, betul, tapi kita akan ambil tempoh bertenang dan kita akan rasa takkanlah kita nak jual emas tu semata-mata nak beli sport rim, nak tukar langsir baru, nak beli perkara yang bukan kita rasa bukan keperluan. Biasanya orang dah simpan emas ni, dia tahu yang mana keperluan, yang mana kehendak, mana keinginan. Jadi nak mulakan simpanan emas, tengok video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas. Follow, komen, save video ini untuk rujukan di masa akan datang, dan share video ini kepada rakan-rakan anda.